Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saya. Apa ni pegang kuih saya sambil live ni? Ini bukan kuih raya sayang. Habis kuih apa? Ini keripik warisan Melayu. Tak kisahlah. Nak raya ni aku anggap je kuih raya. Lah yang tiba-tiba pula yang kau nak anggap kau punya suka tak kau lah. Ini aku yang niaga. Aku tahu dah ni keripik warisan Melayu. Asal kau tak puas hati dengan aku ke? Terima kasih. Musibat. Apa masalah awak sebenarnya? Aku bad mood hari ni. Aku tak kira. Aku tak puas hati dengan kau. Sebab kau ni aku tak tahu lah. Memang tengok sakit hati tau. Nah macam mana? Memang dah termatul berjaya-jali lagi. Kebanyakan kaum Adam akan tak puas hati dengan saya. Sebab saya macam mana sekalipun tetap juga ramai gadis-gadis akan suka dengan saya. Jangan nipu lah. Gadis mana yang suka dengan kau? Kau jangan nak nipu. Gadis mana? Siapa? Kau ingat aku tak tahu ke? Kau sekarang ni mana ada gadis suka dengan kau? Kau jangan nak kencing Sekarang ni, lu apa masalah lu sebenarnya? Tak masalah sekarang kau tipu aku. Gadis-gadis semua suka dengan kau. Gadis mana? Cerita sebut nama. Saya tipu awak. Habis siapa lagi? Awak dengan saya je berbual ni. Siapa lagi awak lah tipu saya? Saya tak pernah mengatakan satu perkataan tu tipu dalam kehidupan saya. Saya setiap sejujur je. Okey, siapa perempuan yang suka awak cerita? Nama? Ya, ramai. Awak bayangkan kat sini ramai tau. Ramai. Borak pakai helio semua orang. Okeylah. Saya tak nak cakap. Saya tak nak cakap saya. Saya Prince Cik Dizli. Tapi awak nak cakap pasal kembar saya Ikram Dizli. Okey, saya boleh huraikan siapa dengan dia. Apa dia tak dengar? Apa dia ulang balik? Saya bukan Ikram Dizli. Saya Prince Cik Dizli. Okey? Siapa panggil awak Ikram Dizli? Okey, sabar. Saya cakap untuk wakilkan saya. Okey. Saya ni nak masuk boxing jangan main. Sabarlah. Sabar tu beriman. Saya memang ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya di bulan Ramadan ini syaitan semua diikat. Tapi jangan biarkan sifat kesyaitanan dalam diri anda tu biarkan dia terus keluar tanpa ada rasa insaf ataupun tak rasa dia itu adalah hamba pada Allah. Aduh, ceramah pula, ceramah. Orang nak dengar ceramah, orang boleh buka YouTube lah dengar ceramah. Tak payah nak ceramah kat sini lah. Orang dah besar. Inilah budak-budak zaman sekarang. Bila rasa hebat. Inilah dia budak-budak zaman sekarang bila rasa hebat. Bila cakap sikit, kau boleh ceramah. Bila cakap sikit, dakwah. Sedangkan kita ni sebagai manusia ni, Islam tu menasihati. Bila kita nasihat tu terima. Bila rasa kau tu hebat, macam kau macam bagus sangat apa kau buat, views kau tinggi, semua orang macam, wow, acap ass apa semua kau disanjung tinggi, kau rasa macam kau lebih hebat daripada Allah. Orang gurau-gurau je, tak payahlah beria sangat. Bukan betul-betul orang gurau-gurau je. Bukan dia serius. Bulan-bulan puasa ni takkanlah nak gurau. Tadi saya cakap elok lembut-lembut kan. Awak cakap saya macam ibaratnya saya tak ada maruah dalam hidup saya. Macam mana ni? Mana adabnya? Mana akhlak dia? Mana? Sampai saya masuk awak tulis noti PM. Apa dia? Masuk awak saja saya komen noti PM tak? Salah saya? Tak, bukan salah awak. Sekarang ni saya ada benda saya nak tanya. Apa dia? Tanya salah apa tu? Saya ada benda saya nak tanya. Saya ada masalah sekarang ni. Salah apa tu? Tak boleh cerita. Tapi saya stres. Saya macam mana saya nak keluar pada masalah stres. Saya tak tahu lah. Awak solat? Tanya lah. Solat dah? Solat lah. Solat sunat? Tak. Jadi? Tapi terawih buat. Terawih? Taubat? Apa? Taubat? Ada lah hari tu buat. Bila? Tak ingat lah. Ada lah hari tu. Sampai tak ingat? Maknanya awak tak buat benda tu sekerap. Sedangkan peluang untuk awak buat tu boleh je hari-hari. Aduh, macam salah yang buat lah. Acak S. Sini lah. Gini. Sekiranya awak rasa awak tu stres ke kemurungan apa semua, awak cuba cari racun tikus. Nak buat apa racun tikus? Saya bukan tikus. Dengarlah dulu, awak nak dapat nasihat kan. Betul. Racun tikus tu, awak bila buka puasa tu, awak campur sikit dengan kodil. Kodil. Apa tu? Kodil, minuman lah, minuman. Cakap je lah minuman. Kodil. Duduk ipoh je pun. Bila awak dah bancuk tu dengan awak punya tak kira minuman apa, orange ke apa semua, awak make sure kan awak baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, awak mengucap dulu dan awak minum. Matilah.
Yelah, selesai lah masalah awak. Tak payah fikir nak stres ke apa semua. Memanglah masalah tu selesai. Tapi Habis dekat tu- dunia, dekat akhirat mana selesai? Hilang Akhirat masalah apa dunia. cerita kat dunia lah cerita sekarang ni. Awak pening kat dunia. Awak bercerita pasal akhirat. Memanglah. Orang nak hilang masalah dunia, akhirat pun settle. Kau hilangkan masalah dunia, kat akhirat aku nak menjawab pula sana. Kau punya cadangan tak boleh pakai lah. Kau dinner dengan ubat tikus pula suruh minum. Wai, suruh orang minum ubat tikus. Itu memang hilang masalah dunia. Kat sana, parah Jangan fikir. kau. Tak, kita cerita benda depan mata dulu lah. Jangan cerita benda kemudian. Benda kemudian tu lain cerita lah. Mana tahu kan awak sempat nak mengucap ke minta maaf ke. Mana Allah Awak Allah. tak buat, kalau buat benda macam tu, confirm neraka tau. Itu ibarat unuk iri tau. Oh. Kenal neraka syurga Kenal lah, ada kecil je wajar, neraka syurga dua je ada. Habis sekiranya awak kenal neraka syurga, kenapa awak nak mengeluh dengan apa segala benda ujian yang dugaan Allah bagi pada awak? Mana ada, saya tak ada mengeluh, saya okey je. Ha. Saya tadi tu bukan mengeluh. Habis daripada tadi awak cakap saya ni stres, saya ni ada masalah. Sedangkan awak kena fikir solusi. Sekiranya awak masih memikirkan tentang stres awak, masalah awak, sampai bila-bila pun hidup awak tidak akan tenang kerana awak mengeluh. Dan awak kena faham, setiap ujian dan dugaan yang Allah bagi itu tandanya Allah sayang. Tapi sekiranya bila Allah tak sayang, awak tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi pada awak, bermakna kat sini awak ni adalah manusia yang tidak pernah mengenal diri sebagai seorang hamba. Ini sikit-sikit ceramah, sikit-sikit ceramah. Orang nak pergi Okay, ceramah. kau nak apa? Kau nak sembang apa je? Nak sembang ke laut? Boleh, tak masalah. Orang boleh pergi surau lah. Okey, sekarang ni apa masalah kau? Cuba cerita kat aku. Mana ada, aku tak ada masalah, aku okey je. Habis tu, kenapa kau nak marah-marah? Relax sudah. Okey. Relax. Puasa kat mana? Puasa dekat sini. Puasa dekat negeri mana? Oh, ayat tu biar betul. Setakat ni puasa di negeri Selangor. Oh, kenapa tak puasa kat Ipoh? Saya tengah menguji saya punya ketahanan diri saya. Menguji ketahanan apa pula kena main beza Selangor dengan Ipoh? Apa yang bezanya? Bezalah bila kita menahan kerinduan kita terhadap sugar kita dan nak menyekalkan hati tu, tapi sebenarnya benda tu salah lah. Pula. Yalah. Lepas tu ni jual apa? Bisnes apa jual? Alah, baru saja nak try-try je jual keripik kentang pedas manis. Dah pedas manis pula. Tengok. Dia keripik kentang pedas macam mulut saya, manis macam senyuman saya. Berapa ringgit? Tak mahal lah. Faham tak bahasa? Berapa ringgit? Bukan tanya mahal ke tak mahal. Bagi sekolah tak? Berapa ringgit? Orang tak tanya mahal ke murah. Berapa ringgit? RM30 tapi harga promo RM25. Itu soalan itu. Kita nak jawapan tu harga. Tak mahal lah. Tak nak tahu mahal tak mahal. Okey lah. Kita jadi ikut cara semasa. Aduh, jangan ikut sangat lah trend-trend gini kan. Kita ni orang Melayu. Janji cakap menjual beradab, berilmu, tak menipu. Beradab lah tu. Berkat. Beradab lah tu. Kan? Orang sekarang ni borak, dia nak cepat. Dia tanya berapa? 35. Dia tak nak tanya, tak mahal lah. Orang tu tak nak borak, orang tu nak beli nak balik dah. Bila borak-borak itu orang balik tu. Abang nak beli ni berapa? Tak mahal, tak payah. Cerita je 35 cik, orang beli. Okey. Saya terima kasih cikgu kerana mengajar saya. Itu saya kenal Andika Putra. Ni abang dia. Saya yang mengajar orang bisnes dulu. Nak berniaga ni orang nak cepat je, nak laju, orang tak nak lambat-lambat. Sebelum lebih lanjut lagi, saya dah tahu. Adakah awak dalam keadaan tengah pakai kad baju tu ke apa? Apa pula? Inilah manusia suka menilai orang daripada pakaian. Inilah orang suka menilai orang daripada pakaian. Pakai baju ni kata kita gitu, ambil benda gitu. Adakah awak pakai benda yang itu? Ni kan baju, tak bermaksud bila kita pakai macam ni. Takkanlah nak pakai kopiah baru nampak baik, brother. Jangan menilai orang pada pakaian. Sabarlah. Sekiranya awak Tapi tidak... awak cakap dia macam tu. Sabar cap. Sekiranya awak tak buat, cuba awak cakap, tak, ni saya beli baju ni, mahal baju ni. Kan? Alah, saya tak suka cerita lah. Sebab saya beli bukan mahal. Berapa ringgit? Saya pun dah tak ingat lah. Dah lama dah beli. Awak sudah humble lah cap. Saya support, saya salute dengan awak. Kenapa lah?
Saya selut. Awak masih mengekalkan kejahatan diri awak. Maksudnya? Saya tahu background macam mana. Background saya macam ni lah, background saya. Yalah, itulah dia. Awak masih mengekalkan benda tu. Habis inilah tempat saya mencari rezeki. Tempat dia, tempat jatuh lagi dikenang. Yalah, pada Saya tak boleh duduk kat Selangor apa, saya tak boleh. Biarlah rindu tak rindu, saya memang kat sini. Kat mana saya membesar. Inilah tempat dia. sebab tu awak punya rezeki sentiasa melimpah ruah. Alhamdulillah. Awak ni puji-puji. Bagilah 5 balang. Ni balang apa? Tu, kepek. Untuk? Makanlah, beli kepek makan. Nak bagi? Bagilah 5 balang. Oh, boleh bagi je tu Okay. Bukan beli tau, bagi. Bagi Okay, boleh. Bagi. Boleh. Dia tak nak beli, dia kata bagilah 5 balang. Itulah biasa lah, memang orang kaya macam tu bangai. Nanti saya makan kat live dikira review lah tu. Beli kat mana? Inilah krepek. Oh, nak apa? Disney. Pisang apa? Nak pisang apa? Bagilah pisang apa yang ada. Bagilah 5 ke, nak bagi 100 pun tak apa, saya jual pula lepas tu. 6 Apa? Kepek pisang ni nak ada kepek kentan dia 6. Tapi kalau awak pun ada 6, takkan awak nak bagi saya 6, awak nak jual apa? Tak apa, produk lain banyak lagi. Itu saya jumpa awak kat Singapura. Awak jual macam-macam tapi tak dan tu ramai. Awak jual apa tu Saya jual rempeyek, saya jual sambal. Kek ada kek. Kek boleh, tak masalah, tapi saya nak kena timing lah. Dulu saya tengok awak lah suka gaul-gaul lu. Penat. Tapi lama lah saya tak tengok awak buat live seorang-seorang berpusing-pusing tu. Macam mana? Dulu saya selalu tengok awak live je kan. Saya masuk terus keluar. Saya tengok awak lah, awak pusing, awak duduk diam macam ni. Lagi awak duduk macam ni. Lagi awak macam ni. Saya nak tegur tapi saya takut tu bukan awak time tu. Kenapa? Taklah sebab awak macam bukan awak tadi tau, macam bukan saya. Apa dia? Macam bukan saya. Saya nak tegur brother. Tapi saya takut lagi orang lain pula nyewa. Sebab saya tak ada ilmu-ilmu. Taklah, benda tu dia bila kita dalam keadaan terlalu laju pemikiran, jadi kita nak kawalkan balik pemikiran. Awak slow down lah, Kira macam ni. Apabila kita melalui satu fasa di mana fasa kita nak menyusun balik apa yang kita telah menghuru-harakan file ataupun database tu, jadi memang tu proses dia. Tapi pada mereka yang tak boleh nak kawal akan jadi kelam kabut lah. Tapi macam saya, Alhamdulillah, Allah bagi saya, walaupun orang nampak macam kau ni mental ke, kau ni sakit, saya tak pernah lah anggap perlu mental orang lah. Saya okey. Sebab bagi saya benda tu, saya bersyukur Alhamdulillah. Sebab bila kita sakit, Allah menghapuskan dosa. Bila kita sihat, Alhamdulillah Allah kurniakan kesihatan yang baik. Namun saya bersyukur sebab Allah berikan saya kedua-duanya serentak sekali. Jadi benda tu saya nak explain pun susah. Namun itu adalah anugerah yang paling indah Allah bagi kepada saya ketika saat itu. Smart lah. Smart. Kipas kat belakang. Alhamdulillah. Banyak ada punya sayap dia. 1, 2, 3, 4. Macam rumah saya 3 je. Macam tu. Tapi tu lah, kalau orang tak faham, orang tak tahu kan. Tak tahu kan? Tapi tak ada apalah. Ni raya ni, baju raya dah beli ke? Color-color ke? Color apa tahun ni? Tak beli? Saya dah lama tak apa-apa nak rasa nak raya sangat. Yelah, tapi baju raya 100 lebih je sekali je. Tahun sekali je raya, belilah satu. Ada color-color, pakai hari raya, pergi semayang raya. Dia tak ada baju raya pun dia boleh je semayang raya. Tapi hari raya tu kan meraihkan pakaian baru. Tak tahu nak cakap sebab saya dah hilang dia punya mood tu. Dah hilang dah? Tak jumpa balik? Tahun depan sini. Tahun depan baru beli baju raya? Tapi kalau tak ada duit cerita, saya boleh bagi dulu beli baju raya. Jangan sebab benda tu tak nak pakai baju raya. Tak tahulah, tak tahu nak cakap pun. Ada je, Alhamdulillah. Cuma tak ada feel raya tu dah hilang. Bila kita dah hilang patah sayap sebelah. Banyak patah sayap, bukan sayap, banyak patah kan. Banyak dah patah. Kalau nak baju raya, saya pun tahun ni dapat free. Tapi tak tahulah elok tak. Osman kenal Osman? Mana? Osman disakiti. Dia kata dia nak pau Datuk Jeka.
Dia tanya saya siapa? Kala apa? Saya cakap kalau dah ambil baju, ambil lah sekali sampin. Dia kata boleh. Dulu tanya nak sampin mana? Saya kata kalau dah pau, ambil lah sampin yang 4,000 tu. Barulah nak khidmat. Nak beli memang tak lah bos, 4,000, betul tak? Boleh lah. Kamu lah, Cak. Apa? Tak boleh. Apalah tak boleh. Kamu lah, Cak. Ish. Sembang macam ibarat tu macam alah tak payah nak sekerja sangat lah Cap. Asal lempang pun tahu kan. Kalau Katniss punya intent untuk kita kalah setakat Jackson minta 4,000 tu. Apalah sangat 4,000 punya samping tu kalau dibandingkan dengan apa yang viewing yang akan viewingkan tu. Alah. Katniss yang panggil, bukannya kita pergi membeli bos. Tengok-tengok je. Memang tengok-tengok je. Habis tengok-tengok je tak ada ke? Yang tipu lah ke? Ada lah. Selai 2 baru berapa. Tak ada lah banyak-banyak. Support member. Kan tengok member jual beli. Setakat sampai 4,000 tu boleh je lah. Kamu lah Cak. Kalau hari-hari viewers sampai 9,000, 8,000. Takkanlah. Ish. Cak. Nak dah. Cak, boleh Cak. Janganlah membazir hidup kita ni. Mahal 4,000 tu. Beli yang 200. Orang nak bagi free Cak. Janganlah kita membeli. Kalau bagi free kita ambil. Orang memberi, kita menerima. Dan kita menerima, kita memberi balik. Bukan susah je pun. Allah. Orang beri saya tak menolak. Kalau beri saya ambil. Awak tu pernah menang harja lawak kot. Takkanlah tak gunakan platform tu. Rugilah yang tak amat rugi. Ish. Bukan kita nak sayanglah bila Allah naikkan darjat tu, tapi kita manfaat. Kamu sayang juga masalahnya. Memang menang kan bagi 3. Bukan soal menang bagi 3. Awak punya kemenangan tu adalah satu akad darjat. Jadi bila awak gunakan platform, minta lah kata kontra lah dengan buat marketing. Itulah susahnya. Betul juga. Astaghfirullahalazim, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Esok aku pergi Jekyll. Aku akan jumpa Datuk Jekyll tu. Ya Allah, awak pergilah ke Jekyll tu, awak jangan jumpa straight forward pergi Datuk tu, susah. Nama Datuk Jekyll tu apa? Alah, pergilah kat tanya kat Datuk. Sekarang ni saya nak sampin 4,000. Saya tak nak bayar tau. Saya buat video, Datuk bagi saya sampin 4,000 tu 4. Datuk bagi tak? Lepas tu tanya, kenapa nak 4? Lagi 3 saya jual lah Datuk. Dah 12,000 saya dapat. Kenapa tak ada bulan bintang ataupun era panggil awak? Tahun lepas ada. Tahun ni tak ada. Tahun ni kan boxing tengah naik. Oh, tak bagi impact. Tak bulan bintang. Lepas tu saya slow-slow main boxing ni. Awak tak bagi impact ke apa? Apa dia? Tak bagi impact jualan? Tak bagi impact jualan pula. Saya punya fan tahun lepas semua pakai tau. Tapi tahun ni tak ada bayar, tak promote lah. Faham. Jadi kalau ada mana founder-founder baju raya boleh lagi ya. Kita masih ada 20 hari lagi raya. Lagi 3 minggu lagi ni. Lagi 3 minggu lagi. Saya boleh je live pakai baju brand-brand anda sekalian. Payment boleh bincang tepi Boleh. Tapi Cap, boleh Cap. Acak nak kena buat badan Cap, serius. Saya kalau buat badan nanti merkin nak berlakon macam mana. Mesti orang ambil saya. Awak dari segi ni lain. Boleh. Saya nak jadi hero lah. Boleh putih tak payah jadi hero lah. Awak jadilah TikTokers punya hero. Saya kalau berlakon perempuan saya nak on top. Tak payah. Kau punya bentara guru tu pun dah cukup pelakon untuk kau dah. Kau tak nak berlakon pun dengan bini. Alah, kau ni dah penyakit TB pun kuat. Kau berangan nak berlakon dengan heroin semua. Alah, kalau tak ada penyakit TB dalam hidup kau tu, tak adalah kau dua merempat lagi kat gerik tu. Boleh lah. Aku nak pocek-pocek. Kalau boleh nak ni lah Elizabethan. Cerita rasa tinggi. Okey lah Elizabethan. Dia hero, dia heroin. Ngam lah. Okey, ngam. Sangat ngam. Macam Elizabethan tu. Bulan bintang kau janjikan tidak aku teruja. Cakap memang mudah, semuanya salah. Lagu tu ingat? Lama ke tu? Aduh, acak. Macam mana kepek jual kat beg kuning ke? Settle Alhamdulillah. Guys, kalau nak beli kepek boleh masuk. Jual kat beg kuning ke? Macam mana? Beg kuning. Baru cuba hari ni. Saja nak try je. Test je dulu. Guys, kalau korang nak beli krepek, boleh lah masuk room Prince Chicken Baby. Sambal. Nanti nak keluar sambal pula.
Jual lah. Sekarang ni jual sambal laku. Tengok Fat baru ni buat habis. Ali buat habis. Orang Habis. tu makanan lah. Ha? Buat lah sambal. Sambal apa? Kat Singapura bawa sambal hijau, ikan masin dengan sambal merah ikan bilis. Singapura gila kan kalau support kan. Alhamdulillah. Memang gila kan. Memang saya pergi itu jual baju kan. Oh gila. Habis sold out. Dia tak sold out. Tapi sikit je tinggal. Tapi jual kat Singapura balik seronok lah. Alhamdulillah lah. Tapi tak semua mana pun. Income tax. Tax kena bayar. Yelah saya declare. Itulah dia sebut masa tu pedik kat setiap tahun. Ya, kena bayar. Bayar declare. Tapi ramai Dia tu tak declare. Dia kejar. Dia tak kejar. Saya declare sebelum dia kejar. Sebab saya memang declare. Sebab apa nak buat loan rumah, nak beli rumah, semua senang lah. Alhamdulillah. Kan? Okay guys, kalau korang nak support, boleh beli kat Backconnect Ikram Dinsley. Nanti ada masa kita borak lagi Terima kasih bang. Assalamualaikum. Saya Maghrib tingkat. Selamat puasa. Selamat puasa. Semoga murah ada rezeki. Semalam ni konten best. Ha? Dengan Indonesia tu. Oh yang edit tu. Power. Sumpah power. And then kau punya respon power siap. Lajuan. Padu. Memang kena tepat tahun-tahun tahu. Sial lah dia ni budak ni. Lepas tu dia komen lah. Woi, reaction lain macam tu. Padu tu. Tepat gila. Dia menyambut tu tepat. Power. Gila. Power. Seronok lah sebab kita mesti keluar hantu kan lepas ni kan. Tak, your respon tu power lah. Maknanya benda tu menyepot balik, support balik dia punya. Benda tu nampak bernilai lah berbanding pada sekurang kejung lah. Tapi your reaction tu impact balik benda satu yang sangat positif lah. Spontan senang. Kalau berlakon tak boleh pula buat macam tu. Tak tahu tu. Sial tu. Akan belajar lagi tu. Tapi tengok malam. Tengok on record ke tengok live? Tengok live. Terima kasih bang Ada masa kita buat lagi. Assalamualaikum. Semoga murah rezeki. Amin. Amin.